Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton dan pendengar live cerita seram malam mistik Bro Fai yang Bro Fai kasihi. Berikut adalah rakaman terakhir Bro Fai bersama Allahyarham Daddy Rob, di mana rakaman ini merupakan 2 bulan sebelum beliau sakit tenat dan meninggal dunia ya. Jadi sama-samalah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagikan tepukan kepada Daddy kita. Siapa Ini tak kenal ni? Otai, orang lama kita. Orang lama kita dalam filem-filem Melayu. You Bro Fai. Hai, assalamualaikum guys. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daddy, Ingat tak? apa khabar Daddy? Sihat Daddy? Alhamdulillah. Dia pakai Masya Allah. je. Waalaikumsalam Bro Remy. Terima kasih hadir. Sekejap Kita nak cerita tak tak Daddy? dengar suara. Daddy tak dengar suara ke? Dengar tak? Saya dengar suara Daddy. Dia tak pakai songkat. Dia pakai songkat ada bang. Bukan tak ada. Tapi nak pasang ambil masa. Ambil masa sikit lah. Ui, besarnya. Dan kena sama ada. Tak apa lah. Semua ada lah. Tak apa, simple-simple pun jadi. Semua ada. Tapi dia pakai macam ni je lah. Tak apa, simple-simple je. Just kita nak berborak sekejap kan. Okey, bila Daddy dah buka kamera, mesti anda semua mesti kenal wajah tampan ni kan. Inilah dia Daddy Rock orang kata ini adalah Wira pernah jadi Wira filem Melayu sekitar tahun 90-an ke tahun 2000 kan. Organ apa ni cukup. Sekarang jadi organ. Cukup cakap betul. Sebab apa Daddy dah kali berapa banyak orang panggil dia organ Malaysia. Aku pun tak tahu. Dia memang panggil cukup sini. Dia rasa betul. Betul. Salam. Urin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bong dah semakin okey. Bong dah alhamdulillah sihat dia. Okey, kita nak cerita tak Daddy? Kita ni kan bukan baru kenal Daddy Ya. Lama. Kita ni dah kenal lama sebenarnya Daddy. Sebenarnya kita dah lama tak jumpa. Terpisah tu, lama terpisah tu. Ya betul. Cuma beza pun tak banyak Daddy. Bong ni Bong lah ni Fai ni dengan Daddy. Dia apa ni lah macam Daddy ni orang yang lebih senior lah daripada saya lah kan. Orang panggil itu saya zaman budak-budak. Daddy, punya cerita ni Daddy kan. Kita ni orang lama dekat PJ ni, kawasan Melayu ni kan. Daddy kan. Daddy pernah dengar tak kisah-kisah seram dekat kawasan Melayu ni Daddy? Antara kisah-kisah yang Daddy ingat lah. Apa yang tak ada rumah yang dia duduk pun nama kan bekas bukti dia ni kan dulu arwah kan. Dia kan tempat dia yang tahu-tahu lah orang kata orang panggil Tok Moh kan. Tok Moh. So rumah tu pun dah sekarang dah jadi rumah tinggal loh Fai. Memang sedih lah sebab ada juga ni pasal rumah tu pun dah aneh-aneh lah kan sebab rumah tu jadi kosong so Daddy pula masa duduk rumah tu masa tu ada adik-adik Daddy ada masa tu ada 2 orang Daddy ada kat sana so Daddy duduk belakang rumah belakang masa tu rumah tengah town tapi sunyi rumah tu macam betul. Yang faham lah sebab rumah tu macam mana tau PJ town kawasan bandar
Tapi Ya, betul. kawasan senyap. Mm-mm. Orang kata orang pencin. Orang dah pencin, nak rehat, orang tu dah tak ada. Anak-anak Betul, menyambut betul. balik salam, betul tak, Bai? Betul. Memang sunyi. Kalau malam tu berubah dia punya suasana tu kan. Macam. Lepas tu kawasan kita bukan Melayu dah duduk dah, macam-macam bangsa dah duduk situ dah. Orang lama-lama dah tak ada dah. Kan? Saya sempat duduk di kawasan Melayu tu selama 38 tahun ni. Ya. Jadi pun sama juga kan. Datang ke situ. Masa tu lepas masa ni ada lah masalah hilang apa. Jadi bercerai kan. Jadi tiba-tiba dia balik rumah. Orang tua dah tak ada. Mak dah tak ada. Adik ada duduk depan. Kawasan tu rumah besar. Paling tahu kan depan rumah tu kan yang orang kata rumah teres. Tapi rumah tu kosong. Rumah besar. Rumah tu jadi macam kalau kata dia ni macam-macam bukan nampak. Tapi kalau nak cerita ni ada pengalaman. Tu dah dia orang cakap bila makhluk ni. Dia makhluk halus ni atau jin setan ni dia tak suka orang berani. Kan. So jadi duduk situ. Macam-macam lah apa yang nak cakap. Kalau nak kata sebab tepi longkang Pai Pasang kan rumah kita kan. Longkang kan tempat laluan ni kan. Kan. Jadi betul sampaikan pasal rumah tu je rumah tinggal nak cerita. Bila pasal rumah PJ tu. Dia namanya bandar tapi tempat orang buang-buang segala-gala tu. Buang-buang. Dekat PJ tu, dekat rumah tu. Kawasan Melayu tu. Ingat tak masa arwah pakcik kan? Pak Daddy. Dia kan buat orang. So masa je di rumah arwah bapak Daddy duduk situ. Kan kesan tinggal tu. So buang-buang benda-benda penyakit macam-macam buang benda-benda yang sihir lah. Buang benda-benda sihir ni lah. Benda tu kat rumah tu kan. So yang berada di rumah tu macam-macam lah. Dia ketuk pintu malam. Malam-malam ketuk pintu dia ni. Ya ada. Adik sini kadang-kadang cakap, Abang Man kata. Abang dia diam. Bang. Abang tak dengar ke bunyi apa-apa kan? Aku cakap adik. Saya tegur. Kalau ada pun mungkin lalu je. Kan? Macam sekarang dia duduk atas rumah ni pun. Area sekarang ni. Atas bukit ni. Kira ni hutan. Oh, ya ke? Sigomba lah. Iya. Atas bukit. Lagi yang sunyi. Kedai sunyi ya? Ni kat Sigomba. Tapi nasib baik line apa wifi okey ya? Wifi teruk. Ni pakai line phone Amilah pakai line phone tinggi ni. Wifi ada tapi line teruk atas bukit. Ya. Okey lah, ambil cerita pendek lah. Senang cerita kan. Kalau nak cerita, dia buat cerita masa dia bisa berlakon filem Momok lah. Berlakon filem Momok Okey. Betul lah. Kami syuting masa tu di apa, dia pun dah lupa dah dekat Pahang lah. Syuting tu filem Momok tu, bukan filem, VCD Momok. Momok part berapa tu, Daddy? Yang mula-mula VCD Momok pertama kali tu, yang ada Boy Iman sama Ruisha masa tu. Oh, okey. Okey. Momok bukan bahasa Malaysia, itu budak bawah sopat. Itu ada kejadian juga. Ini cerita Momok ni, siapa ni, director dia, M. Jamil. Tak lupa lah, M. Jamil. Anak kepada ni, Sarimah. Ya, Sarimah. Betul. Itu cerita betul. Maksudnya, masa kita orang syuting kat kubur tu. Dekat kubur? Itu yang Sigomba. Sekarang kat Sigomba. Betul tu dia. Okey. Masa tu kita orang syuting VCD Momok. Pertama kali di Malaysia kita buat cerita VCD kan. Okey. Betul. Masa Zaidah Rafiq tu jadi macam watak malam-malam syuting tu. Pontianak. Watak dia pakai rigging, pakai kabel. Jadi malam-malam. Saya ingat watak tu. Ada tengok tak masa kat atas van? Kat atas van apa yang bikin lagi? Betul. Kita orang dalam van. Masa tu Daddy dalam van? Kita orang syuting, kena ikut dengan nama Abang Jamil. Jamil. Lepas tu nak jadikan cerita. Yang mengilai bukan dia. Betul-betul mengilai. Semua orang terkejut. Lampu light tu. Pum, padam. Astaghfirullahaladzim. Dia punya, sebab kita usik tempat dia. Kan? Dekat kubur kan? Kubur. Dekat mana dia lupa nama tempat tu dekat Pahang. Dia lupa lah sekarang ni. Tak apa. Teruskan je Daddy. Kejadian masa Momok, VCD Momok tu mula-mula pertama kali Malaysia ada VCD Momok. Betul.
Daddy pula watak Daddy masa tu yang kan ada pocong dekat rumah. Ya, betul. Pocong dekat rumah kan. Dia dah Siapa kalau dia bawa watak pocong tu, Daddy? budak-budak ekstra lah. Tapi Daddy masa Budak-budak tu ekstra. watak Daddy tu macam Daddy ni dia balik ni pasal tu isteri Daddy masa tu. Dia cari laki dia balik tu, dia lapor. Kan. Betul. Kasi Gombak sepupu saya pernah duduk rumah tangki air. Betul. Ni atas bukit lagi atas. Tapi rumah ni satu je apartment dia. Macam pernah tengok tapi lupa nama sudah. Macam pernah tengok Daddy kita legend tu. Oh ni dah biasa je kita ni, dah veteran lah. Sebab apa tau, dia ni bila orang cakap ni banyak ingat tak Fai, kejadian dulu kita ada hantu susu kat BJ. Hantu susu kat BJ. Ingat tak yang kecoh? Ingat. Dia lalu, dia kata dia lalu dekat mula dia kat area BJ, dia lari kat tempat lain, Kedah. Lepas tu kecoh kat sana mengatakan hantu tetek orang cakap kan. Hantu kopek. Hantu kopek. Masa tu kita kecil lagi kan. Semua sudah follow. Ya betul, masa tu kita budak-budak lagi, Daddy. Budak-budak ditakutkan benda macam tu masa tu. Sampai filem buat filem cerita tu. Pasal tak? Assalamualaikum. Kom. Hantu kom Daddy Kan. Tapi sekitar tahun 90-an dulu, Daddy, kan? Awal 90-an dulu, kawasan Melayu tu, kan? Walaupun ada lampu jalan, tapi jarak dia jauh-jauh, tapi memang suram, Daddy. Memang suram. Bukan pada kawasan Melayu dulu masjid. Kalau masa time bang azan tu adalah bunyi. Orang kata ada azan bang. Malam dah tak ada dah kan. Zaman-zaman kat sana. Bila kalau tu hujan, kalau lalu lah macam masa time hujan kan. Daddy kan cakap kat BJ tu 2 ekor lompat pun dia jumpa. Jumpa apa Daddy? Lompat? 2 ekor lompat. Kan. Astaghfirullahalazim. Ni orang kata apa mungkin cong kan. Awak balik dari kelab kan. Balik kelab dia bagi dah tunjuk. Dia bagi dah tunjuk kita punya orang kata game over tu kan. Tengok buka pintu kan. Astagfirullahalazim meremang. Astagfirullahalazim. Masa tu dari umur apa dia tengok? Masa tu mungkin 21 pun 2 kot. Lingkungan itulah. Balik kelab ni balik kepala pening resi kan. Kak Ali dia nak jadikan cerita. Maka orang tu cakap, ni kau mana balik rumah. Tak ada hal lampu macam orang kata lampu masih kelip ni. Masih terang ni kat luar kan. Betul masa tu balik kelab lah. Ni kita share je bukan ni, tapi ni pengalaman. Tapi masa lompat tu, masa tu dia dekat pintu pagar tu, tak boleh buka pintu. Faham tak? Kau dah gelabah sebab kau dah kena betul. Kau dia tak pusing Faham. Dia lompat 2 ekor Faham. Dia tak ada guling, dia lompat Faham dekat biji. Bermana benda tu memang dah dekat dengan Daddy. Cuma dia tak pusing je kepala dia. Jadi sampai rumah je dekat pagar, hujan, memang hujan lah. Dengan kita dah tengah pening pukul 4 pagi pula dia boleh keluar pelik juga. Dia tak datang pukul 12 tengah malam. Kan? Buka pintu memang dia tak pusing je Faham. Boleh demam Faham kadang-kadang tau. Allah, Daddy, kan? Kita dah nampak depan-depan macam tu kan. Dia tak pusing pun lutut kita dah lembik Daddy. Kalau dia pusing apatah lagi, betul tak? Tahu tak apa. Mau terkencing. Kita masa tu muda. Dia cakap, apa benda lah lalu ni Allah. Tapi memang Faham orang cakap dia berguling-gulingan. Tapi dia nampak bukan berguling, dia melompat. Dia orang panggil, dia ada nama dia bagi cong-cong Orang panggil apa sekarang budak-budak sekarang? Dia tak panggil gula-gula. Gula-gula. Orang panggil gula-gula Gelaran dia. Kalau kita tengok gula-gula kan dia ikat atas ikat bawah. Gula-gula. Gula-gula hack dia kan dah. Kismis. Aduh. Saya pula meremang ni. Dia bukan nak kata apalah. Sebab tu dia kata cuma dia tak kacau kita je. Cuma dia macam memang masa tu
Bukan hujan lebat macam hujan renyai. Macam kau nak hujan, kau balik pada kelab. Betul. Mungkin dia nak bagi kita nampak. Kita pula dulu masa tu orang tu ada lagi ada lah. Orang tu dah tidur lah, gula-gula betul je ya. Kan? Orang tu masa tu ada lagi lah. Kita ni keluar malam, muda-muda kan. Jadi nak kena cerita betul. Dia pernah nampak. Lepas tu kalau kita cerita orang tu cakap, itulah balik malam degil benda ni. Tak nampak nak cakap pun tak tahu benda kau nampak. Nak cakap gula-gula pun orang tu takkan faham. Orang tu cakap itulah. Dan kan dia cakap dah nak balik-balik malam-malam, tempat ni keras. PJ tu nama petang orang bandar. Tapi asal PJ ni kan lutan. Sama je. Betul. Sebab saya pun ada juga beberapa pengalaman juga semasa duduk dekat kawasan Melayu tu. Kumpul dengan Pontianak. Kena hambat tu. Jadi, saya naik, masa tu arwah ayah saya ada motor roda 3 tau. Jadi saya bawa motor roda 3 tu, kan saya selalu lepak rumah Bahrain kan. Bahrain main gitar. Main gitar lah, bawa kompang lah, apalah semua tu kan. So saya bawa benda tu kan mungkin dia terbau, bau kulit kambing apa semua tu kan. Jadi dia hambatnya saya benda tu. Ya, betul. Sebab tu bagi jadi benda ni, kalau orang cakap alah ni semua konten lah, yang tak pernah jumpa mungkin cakap konten. Kalau boleh jumpa dia akan fikir macam dia nak cerita dengan orang pun macam dia fikir tak boleh sharing pengalaman. Itulah. Kadang-kadang bila kita nak cerita kat orang, bukan semua orang boleh percaya. Rasa dululah. Dia kalau orang yang boleh cerita yang benar, dia cakap dia lancar je. Kan? Kalau yang tak benar dia cakap dia nampak macam pengalaman orang, dia cakap aku nampak lah abang depan aku lah ni. Kan? Dia kata sebahagian dia kata pengalaman dia cerita momok, mesti momok, dia mengilai, bukan dia mengilai, orang lain mengilai. Kat kubur masa tu tanah Mesir Merah, duduk pula kat kubur tanah Mesir Merah. Dengar cerita ada orang budak perempuan ni ke macam orang kata masuk cuti, tak usik. Dia datang. Pak Haji masa tu orang tua yang baca-baca apa yang memang ustaz yang ada pun terketar kan nak baca. Nampak benda tu. Tak tahulah doa kunut ke apa, aku tak ingat. Apa benda dia baca pun aku tak faham. Sebab dia kelam kabut. Yang kita orang ni, ya betul. Ui, Astagfirullahaladzim. Dia macam ni dia keluar kan. Masa tu itu pakai tali. Dia menjerit dekat pokok. Nak cakap lah. Yang mana ada mungkin dah tak ada dah meninggal. Yang mana ada tahu dah cerita tu. Sebab tu jangan bercakap. Cerita pasal benda-benda kalau kat kubur ni keras. Dulu kita tengok anak, tapi betul ni, cukup Syih, bukan tengok anak, orang tua ni. Zaman orang tua ni, dia macam ni tu. Ada benda-benda kadang-kadang kita tak tahu tu, tapi benda tu ada. Contoh, dulu benda macam atur lain tu apa? Untuk keselamatan family dia. Tapi benda tu dia tak lepas, maksudnya benda tu dah tak ada nak penyambung, tak bagi makan. Itu yang dia pergi, dia kacau. Itu dia kacau orang tu. Kacau orang. Itu Pak Syih. Yang benar. Okey, Daddy. Saya ada nampak ada satu scene, ada satu babak di filem Jangan Pandang Belakang yang pertama. Di mana Daddy membawa watak sebagai seorang security dekat situ. Kan? Okey, Daddy, ada tak pengalaman-pengalaman seram semasa Daddy syuting filem Jangan Pandang Belakang yang boleh Daddy kongsikan? Itu je kadang-kadang kita nampak bayang orang lalu kan. Kita tengah kita kan orang kata kita syuting waktu tu pagi tau, 2 pagi kat Bank Negara ke JKR, dah lupa dekat KL. So dia pula watak dia pakai security guard. Kalau si Henry keluar kan. Serius. Tiba keluar pakai ni je, pakai kita panggil apa? Dia bukan troli, macam bawa troli kan. Ya, Abang Man, aku dah tahu pasal tunang kau. Macam kita benda tu, faham tak? Kita syuting ni kadang-kadang buat filem. Kita kan seorang. Depan kita cameraman, director duduk sana, lighting man, boom man, semua penuh. Tapi buat cerita seram ni macam tu lah, memang ada. Dia sama dengan berapa 04.
Kita syuting dekat kawasan Oh, blok Kajang. 04 pun Daddy ada shooting ke? Ada. Sebab yang dia jadi watak yang Joe tu. Joe tu yang ingat tak yang apa gula-gula datang. Joe. Joe. Tahu. Aku ambil Joe. Nampak tak? Itu yang dia macam yang cerita watak tu yang memang kira betul. Maksudnya yang watak Joe ni kacau dengan pocong tu lah. Itu Daddy ke tu? Yang jadi Joe tu, yang Joe. Oh, jadi Joe tu. Joe tu lady tengah tidur. Macam budak macam flashback lah. Budak masa zaman-zaman. Seram Daddy. Babak tu seram. Betul Mas Surah Jamal. Hantu Bak 04. Memang kawasan tu tempat dia sebenarnya tempat Cina yang main band lama tau. Orkestra. Dia tanya director saya macam, apa ni Silver? Ini apa tempat? Ini lock dia kata ni bagi lock kan. Lock ini ni tempat Cina main band pancaragam. Oh iya. Masa tu Baiman ada, Zaman Risham ada. Betul. Betul. Ada, kan. Jadi pengalaman tu mesti ada. Tapi tempat tu memang keras ke Daddy? Tempat macam ni bagi diri macam kira tempat tu ada basketball. Faham tak? Dia macam kawasan. Tahu. Macam satu sekolah, bukan satu sekolah ke apa gitu, tempat orkestra Cina tau, orkestra macam tempat tu memang tempat Cina punya main band. Ada pandang, ada basketball punya tempat macam amal. Kita ingat lama dah, 20 lebih tahun dah. Yelah, memang dah lama dah tu. Filem tu. Saya yang babak yang tu lah, yang jom. Dia tidur. Dung. Betul-betul depan. Jom. Aku ambil Jom. Dia ambil tu yang budak dengan budak geng tu orang. Kan. Yang dia pun ambil. Jadi tu cakap, aku cerita betul kan, dia kata dia macam dia flashback balik. Kan. Masa tu ada watak apa ni? Dia pernah dah ingat lupa pelakon lama tu. Alamak yang janggut macam Mak Muhammad Jun. Alah lupa lah. Ahmad B. Ahmad B. Arwah dah kan. Bapa. Memang betul kan, sebab cerita sebenarnya banyak yang benda-benda ni wujud kan. betul. Tapi kita jangan cakap tak boleh lah. Benda ni dia tak boleh cakap tak boleh. Jangan cabar dia. Itulah terutama macam kata kan, ada juga saya nasihat adik-adik kita yang buat paranormal ni semua kan. Jangan kita kata oh aku tak takut hantu, aku nak buat eksplorasi, aku mana takut hantu. Jangan kita cakap macam tu. Sebab apa? Saya antara orang lama lah dalam bidang paranormal ni kan. Saya sendiri tak berani nak cakap besar. Sebab kalau kata kita nak kena kan, Allah kata kita nak kena, kita tetap kena kan. Sebab tu masa kalau Fai dan semua yang dengar masa syuting filem Jangan Pandang Belakang, kita ada kehilangan satu orang stuntman tu, namanya Arwah Badang. Dia buat stuntman tu, dia sepatutnya dia terjun kat tingkap tu kan, tapi mungkin tak tahu macam mana dia meninggal masa buat filem Jangan Pandang Belakang. Sebab On the spot? On the spot. Masa dia jatuh. Tingkat berapa dia tak pasal. Tapi masa tu memang mungkin dia selalu buat orang kata aksi agak ngeri ni yang lepas. Tapi mungkin dengan itu dia tak lepas Arwah Badang nama dia. Kan? Sebab yang buat macam yang cerita salah satu brother Daddy ni, yang main main cerita watak brother yang Abang Syam tu, dia memang stunt master. Dia pun cakap langit-langit dia sepatutnya buat apa-apa pun kena tahu langit-langit dia rasa Ailio. Dia ada pantang-pantang kau nak buat stunt ni, faham tak? Kita rasa macam kita dapat rasa kan, kau rasa kau boleh buat? Kalau kau rasa tak dengan langit kau? Kau kebas, tak rasa? Tak rasa dengan rasa. Dia macam ada benda-benda yang dia pun dah lupa, tapi memang dia ada pantang larang dia. Kalau rasa macam tak kena, jangan buat. Gitu lah. Maksudnya macam tu lah. Tapi masalahnya bila kata tak kena,
Yang director kata, aku dah bayar kau. Mungkin lah kan. Itulah. Kena buat ni, kena buat. Ini malam ni apa kena. Mungkin lah, tapi dia memang arwah. Dan kita jangan benar belakang. Arwah Badang nama dia. Badang. Member lah, member. Jatuh daripada tingkat berapa tu? Macam tingkat 3 kot. Dia kepala dia macam tu lah. Kejadian tu masih dalam belakang lah pertama. Masa itu apa yang saya dapat tahu, cara jatuh dia tu tilam yang tempat di landing tu beralih tempat lain. Macam ada, tak tahu Allah alam kan, tapi orang cakap dia beralih. So mungkin dia punya ajal dia lah. Kan? Ajal dia. Sebenarnya macam kata yang buat paranormal kadang-kadang ada konten, faham tak kan? Betul? Kita tak boleh nak suruh hantu tu datang, tapi dah macam budaya kan, mungkin ni cek makan dia orang. So dia tak nak sentuh lah masing-masing lah kan. Kan? Sebab benda ni nak sentuh, nak sebut dia, nak panggil dia. Bukan macam tu mentang promo je. Betul. Dia kau datang, bau dia bukannya bau macam kita cakap, tu ada. Dia datang, bau dia, kau tahu lah semerbak, wangi dia macam mana. Orang kata tahu tak, macam orang kata bunga tak ayam. Apa bukan ayam apa? Bunga apa macam ni? Bunga kenanga. Yang cerita, dia macam tu, bau dia semerbak. Wangi dia. Bau bunga melo, bau bunga kenanga macam tu lah. Jadi kau rasa tu mesti kau remang-remang. Kadang-kadang bau kemboja. Bau kemboja apa Abu Zamir. Abu Zamir. Lepas tu kadang-kadang dia tiup telinga kita tau. Kita rasa macam mana? Kau bayangkan kau dalam katalah bunga opalak, sipalak Doremi. Dia bau dia cempaka. Sebab orang kata benda-benda yang orang kata gentayangan. Gentayangan ni orang kata tak diterima bumi dengan langit kan. Betul. Faham tak? Dia mencari pengakhiran dia. Apa benda yang berlaku, aku tak boleh naik, aku tak turun. So dia merayap. Itu yang bila dia nampak kita tu, dia kalau boleh dia nak macam berdialog, bercakap dengan kita, tapi kita tak nampak dia satu kan. Ada masa-masa tertentu Allah bagi izin juga kita nampak dia walau sekejap. Tapi kalau cakap dah jumpa dia, Tuan Imo macam mana, bukanlah bacaan kau daripada elok kau baca. Katalah baca ayat kursi, kau jatuh kursi. Tahu apa jatuh kursi. Betul apa? Dia tang kita seru dia yang panggil dia. Sebab dia juga cakap masa dekat Sapak pun sama juga, tapi dekat luar Belanda dengar macam dia nangis, faham tak? Dia nangis. Kita sendiri nampak, tapi dia macam dia kata lah, kerana dia macam orang yang berani tau, macam kenapa? Apa? Kan? Boleh tanya macam tu dia macam kadang-kadang time kita bukan normal lah, yang tak normal. Balik-balik tengah tak normal, tiba-tiba ada macam orang tergesak dekat beranda kan. Masa tinggal rumah tinggal 10 dekat Sapak, dekat Genting Club dekat Genting Court. Itulah kata Bro Remy kata mereka ni tergantung antara dua alam. Nak tak nak mereka ni minta orang tolong doakan dia. Itu Remy cakap tu kan. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Sebab kalau kita buat cerita pun tak ada untungnya buat cerita. Kalau kata tak nampak, buat tak nampak. Tak merasa cakap tak nampak kan? Betul. Tapi kalau kau nampak, itu pengalaman. Tapi kau nak cakap apa, kita sharing lah. Itu je lah. Assalamualaikum. Sihat kau? Sihat Mila. Jadi jantung dah berkeleti. So macam tu lah, sihat-sihat macam tu lah. Cuma cakap tu ada sikit-sikit macam kurang jelas lah kan. Cuma kalau dia orang panggil Daddy untuk syuting ke, Daddy tak boleh bawa watak ekstrim sangat lah maksudnya. Dia macam ni. Kadang-kadang dia ni ada orang kata bank dia kan kadang-kadang sebab dia nak berlakon, dia nak berlakon, dah lama dah berlakon. Jadi umur sekarang ni orang nak watak pun orang cakap banyak budak-budak muda kan. Ya betul.
Nanti tengok bulan 11 ni, bulan 11 lah, 11 September ni, Ha. 11 September ni dia berlakon kembali, dia comeback balik lepas dia sakit kan. Tajuk Abu Sidah Saksa. Abu? Abu Sidah Saksa. Cuba Fai tengok kat YouTube. Korang tengok Abu Sidah Saksa. Dalam bulan 11 September ni dia muncul balik. Watak Daddy macam tu lah. Mana ada baiknya. Ada nakal. Oh, Daddy bawa watak antagonis lah. Dia macam orang kata orang nakal tengah pausan. Oh, pau-pau. Tiba-tiba datang pula di Saksa. Dalam versi pertama Malaysia buat. Kita ada Saksa sendiri. Binatang besar, Saksa. Macam Godzilla. Abu Sidah Saksa. Abu Sidah Saksa. Dia baru keluar YouTube, YT. Jadi dah start syuting lah? Dah habis dah. Lama Oh, dah habis dah syuting? Dia dah nak tayang je. 11 September. Oh, cuma nak tayang. Okey, nanti saya check lah dekat YT tengok. Tuan-tuan jual lemang lagi ke dia ni? InsyaAllah ada, insyaAllah. Itu dia jual juga, tapi dia daripada santai jual dia 3 hari masa Raya Haji. Tapi Fan dia tanya, macam Fan ni dalam malam mistik, apa pendapat Fan sekarang ni? Terlalu banyak sekarang buat paranormal. Terlalu ramai yang buat paranormal. Padahal yang paranormal dah lama dah. Betul. Kita dah lalui dah. Ada antara mereka ni, Didi, bila dia tengok orang buat paranormal, dia nak mencuba. Tapi ada pula setengah golongan, ada beberapa golongan, tapi yang junior lah yang saya masukkan ni lah kan. Dia buat, tapi dia buat tanpa orang kata guide, tanpa ilmu pengetahuan, dia cuma buat. Tapi itu memang risiko yang sangat-sangat besar lah kalau dia buat begitu. Orang buat paranormal, dia pun nak buat paranormal kan. Tapi bila dah kena nanti dah mengelupo kan. Siapa nak disalahkan tu? Itu sebab sebelum nak buat apa-apa kan, nak buat macam apa-apa paranormal kan, study dulu apa kau buat paranormal tu, apa yang sepatutnya, apa pantang larang dia. Kalau boleh tanyalah orang-orang lama kan. Orang-orang lama ni semua bukannya sombong, tak ada sombong pun kan. Kau tanya orang-orang lama boleh tunjuk aja apa pantang dia kan, bagaimana cara dia, peralatan apa yang harus kau bawa kan. Dia bukan pergi seorang sebenarnya paranormal ni. Dia 5 orang tim untuk pergi paranormal. Kalau seorang tu macam kereta logik sebab nampak bayangan kamera. Itulah bang. Dulu masa yang dekat Island Tower kan, dia pergi naik kereta dengan naik vanet masa tu. Tapi ramai orang pergi nak tengok paranormal lah cewek. Masa tu nak tengok orang kononnya. So dia ada pengalaman lah. Tapi dia bukan cik hantu, dia lepak dengan orang ikut. Waalaikumsalam. Kita punya boss empire kita sudah mari. Boss empire. Kan. Dia Itulah. sebab dia tengok kalau kita buka dekat TV sekarang ni, jadi slide je. Semua paranormal banyak kan. Kebanyakan apa ni, adik-adik lah, junior kan. Tapi Dia jadi bisnes. mungkin salah satu jadi bisnes lah. Kata Brunei, buat kerja menjelajah alam gaib mesti ada ilmu dan ketahanan jiwa. Ibarat jiwa kental, hati terjal. Sebab kau nak pijak jalan, nak pijak Bro Remy kita ni orang lama. Oh ya, ni. Alhamdulillah. Dia macam ni. Kalau kita nak pijak tanah pun, kita kena minta izin. Betul. Kalau macam kata kita pergi kereta bangunan lama tinggal, dia mesti ada dia punya pemilik. Dia mesti ada dia punya tukang singgah dia. Betul. Kalau nak ikutkan betul-betul lah dia hobi paranormal ni mahal tau. Ya. Peralatan dia tu bukan murah tau. Kalau betul-betul nak buat kajian tentang paranormal ni. Kau ingat tak filem filem Amerika yang pakai recorder? Salam.
Bahasa Melayu. Ingat pakai rokok dia. Apa tajuk dia? Ni? Ingat tak? Macam ala-ala poltergeist lah. Tapi dia pakai kamera lala dia nampak. Ada cerita tu. Cerita Mak Saleh ke cerita Melayu? Masalah cerita Melayu tak ada. Macam Melayu ikut je. Dia macam mana dia bawa kamera? Yang buat kamera dia buat shooting. Dia nak cari kamera tu. Tapi dia, apa tajuk dia? Lupa. Cerita tu memang betul. Dia buat macam dalam real. Maksudnya making ada tajuk lupa. Melayu dia buat ya. Misal. Kalau Melayu ni apa penunggu istana? Tak ingat. Antara yang terawal lah buat apa ni orang kata found footage film. Found footage film. Itu yang apa ni yang buat tu macam Uncle Sickles lah. Uncle Sickles dia terlibat lah. Uncle Sickles. Lama tak jumpa Uncle Sickles. Uncle Sickles duduk kat BJ ingat tak? Dulu duduk PJ. Mana Fendi. Kan Mana Fendi duduk sana. Sebelah rumah. Ya, betul. Arwah. Kita di kawasan tu pun dah macam-macam cerita lah. Tak nak tahu. Sekarang dah sunyi lah Daddy. Tu lah, Daddy pun nak balik-balik rumah kat BJ tu. Sebab rumah tu dah, yelah, api dah tak ada. Semak ni. Itu dah buat dah. Itu pecah rumah kan. Orang pecah masuk. Habis mama Daddy. Habis. Habis tidur tu balik-balik dia ambil semua. Semua yang studio dia punya set semua habis dia ambil. Aduh sedih. Tapi tak apalah, tapi dia ambil lah duit lama, gambar-gambar lama, aduh. Habis semua? Tahu mungkin dia kelang kabut kalau dia masuk. Tapi sekarang dah pakai CCTV dah. Ni banyak juga prop yang pakai prop. Betul. Sekarang dah pakai prop. Semua dah pakai prop. Dia ni kalau kata nak buat paranormal ni, kau kena tahan, kau kena kental. Bukannya kau kata nak setakat bagi gift kita buat kerja, tak. Sebab kau nak cari betul ke benda tu ada. Memang benda tu ada. Sedangkan cerita apa dia lupa dah. Dia ada macam, dia lupa lah tajuk dia. Tapi dia memang ada set dia dengan apa, dia punya speaker. Faham tak? Dia dalam rumah tu, dia pergi dia nampak macam ada orang bercakap kan. Yang paling percaya kat kita. Betul. Pengalaman ni buat untuk anak cucu kita layan je daripada ni. Kita buat macam kan bila budak sekarang ni lebih advance kan, lagi-lagi Gen Z kan, Gen Z ni kan lagi dia orang lagi advance daripada kita kan. Itu sebab kan salah satu platform kan, bila ada platform bercerita seram ni kan, kita boleh kadang-kadang kita boleh meluahkan kisah-kisah pengalaman kan. Kadang-kadang kita nak luahkan untuk tim paranormal apa yang dia boleh ni kan. Jadi platform macam ni lah. Bercerita kisah seram, kita naik kotak untuk bercerita pengalaman kita. Aku pernah nampak ini, aku pernah merasai ini kan. Dia cuma kita nyatakan dalam bila kita bicara tu tak ada nampak detail sangat. Muka dia gigi mata merah. Itu semua budak-budak. Kita yang macam aku pernah nampak. So aku nampak, dia punya bau dia memang wangi. Kan, kan. Macam maksudnya janganlah kau gambarkan mata dia merah, rambut dia gigi panjang. Aku tak reti. Jadi tak suka bercerita macam tu sebab benda tu macam orang pula orang kat luar ni, macam orang kat luar ni tak pernah tahu pula. Itulah wajah dia pun. Kan. Benda ni macam-macam kategori. Ada yang elok, ada yang teruk kan. Betul? Dia macam saka lah, saka dengan leluhur. Siapa ada saka, siapa ada bawa yang bawa saka. Sebab Daddy bukan kata apa, sebab pengalaman Daddy pasal benda yang bukan ni, dia dah lalui depan mata. Daddy masa ex Daddy pun, masa tu berubat pun depan mata Daddy, dia macam orang tengah berubat baring. Tengah baring. Dia pun dia tengah macam memang dia nak attack Daddy dari segi ilmu lah masa tu. Dia pun dah ni selama lah, Daddy pun dah berpisah kan. So bayangkan dia boleh bangun dia boleh bangun macam tengok ada macam kira special effect. Dia boleh bangun dia beri di depan kau. Dia macam dia tengah baring kat sana. Dia beri kesut macam dia marah. Itu dia pernah lalui sebab lepas tu nak buang dia pula. Waktu tu malam lagi nak buang benda tu, bawa dia ke dalam hutan.
Ini benda benar. Benda ni bukannya benda main-main. Sebab tu kita cakap, jangan kita kotorkan rumah kita dengan benda-benda bukan-bukan. Betul? Kan? Bawa jumpa barang benda pelik, kau bawa ke rumah. Lepas tu kau Bawa ke risau. rumah. Naya je. Kan? Apa lagi duit sini tak apa-apa, kau nampak duit sini ni kau bawa rumah. Orang baling ni kadang duit sini ni orang memusuhi. Kan? Kata Bro Remy, anak cucu saya sanggup cari YT Bro Fai untuk dengar seram saya kemudian bercerita semula. Betul. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak Bro Remy. Betul tak? Benda ni macam, benda tu wujud. Memang wujud. Cuma antara kita lah, kita sendiri yang tahu. Kau nak bawa cerita ni untuk bagi orang dengar, tak payahlah bawa cerita. Nanti benda tu nanti mengacau kau. Sebab kau cerita benda tak betul. Kan? Pengalaman orang, kau tak nampak, cakap tak nampak. Nampak, cakap nampak. Betul. Saya sampai dah satu tahap, saya dah lama buat paranormal ni, satu tahap yang saya dah penat lah. Dah penat. Dah berusia kan. Dah berusia ni, dah tak larat lagi nak terlampau ekstrim sangat. So apa ni, saya ambil keputusan untuk saya beralih ke platform cerita seram lah. Ya, sebab kita banyak persaingan, banyak benda-benda lain kan. Kadang-kadang dia masing-masing lah. Sebab mana kau boleh berjuang dengan benda ni, teruskan. Sebab dia tak cakap yang kita ni kata, kita tak ikut orang. Itu masing-masing. Kalau rasa dia nak buat benda ni paranormal ni sebagai benda ni, sebagai mata pencarian dia, biarkan. Sebab dia cakap, buat benda macam ni, kalau kau kosong tak boleh. Kan? Kosong memang tak boleh. Betul. Sebab tu dia kalau kosong, masa kosong ni kau tak ada apa-apa yang kau kau boleh berhadapan dengan benda-benda gaib ni. Itu je. Kan? Lepas tu tak, dia pergi Lombok, masa cek tokek. Pernah dengar tak zaman dulu, zaman orang dulu gila nak cek tokek? Tokek? Cicak? Cek tokek. Jadi sampai Lombok tau, Lombok ni. Terima kasih Abu Zamil. Dia macam fikir Lombok ni kawasan macam percutian betul, tapi dia ada gunung sendiri. Cari benda tu pun jumpa benda lain-lain ni. Orang dia atau bumbung berjalan orang. Betul cakap. Kerana kita cakap negara Konoha ni banyak lagi dia pergi seram ni. Betul. Sebab tu kita Indonesia banyak cerita benda ni. Faham tak? Itu ni boleh panggil jumpa tapi mereka betul. Dia tak nak jumpa kita, tapi kita minta jumpa dia. Kan? Bila jumpa dia, kita pula Allah dah macam kata, itu cakap, baca kursi, kau jatuh kursi, ayat kau pun tergabung. Hantu pun dia bukannya nampak. Dia punya lari pun tak cukup tanah kan? Dia tak nak tengok kita. Kan? Aduh. Itulah pengalaman Daddy Oh, cari tokek dekat apa ni dekat sampai ke Lombok Daddy. Lombok pun jumpa tak nak jadi tokek, tiba-tiba jumpa benda bukan tokek yang jumpa benda tu kat pokok. Masa kat tu. Apa yang Daddy nampak tu? Pontianak? Dia bukan pontianak, mata tokek tu dia macam dia memang menyebabkan benda memang menakutkan lah. Binatang macam mendatang jadian lah. Tokek dia bukan besar sangat tapi masa kita kena pergi kat sana, kita jadi satu orang kepala dia orang sana. Kepala dia orang Malaysia, jadi 4 orang pergi. Kami cari tu masa tu. Jadi kawasan kat sana tokek memang banyak. Kat rumah-rumah tok kau nampak. Tapi nak jadi tokek yang kata yang besar tu tak jumpa. Kan kita masa tu macam-macam kejadian kita nampak. Masa dia tokek dekat pokok lah. Dia betul-betul bertukar, bukan tokek. Dia muncul. Maksa dia. Tapi anggapkan benda tu benda gaib kan. Benda yalah, betul. Kita datang tempat dia. Kan. Masya Allah. Dia banyak pengalaman. Kita macam tu lah, maksudnya dia tak ada cakap jadi berdamping dengan dia. Tak, jadi memang jumpa kejadian tu depan mata. Yang berlaku kat Daddy nak bubatkan orang ex dulu. Lalu dia punya kesut macam cerita Korea tu. Dia punya kesut berani pada muka kita ni. Ni macam marah kita cakap, kau lah. Yang suara cakap yang tak faham. Aku buat layan tak layan ni. Kau kenapa? Kan? Tapi masa tu meremang tu Daddy. Tak ada. Jadi memang
mana dia nak buat dia. Dia datang. Benda setan dia datang. Dan dia nak hapuskan kita masa tu. Kalau dia berdepan dengan kita yang jenis orang yang cool ni. Yang cakap kau nak apa? Oh, dia marah dia. Kita bukan jenis macam takut tak ada. Kita cakap kau nak apa? Kau nak apa dengan aku? Kau sibuk-sibuk kau nak kacau-kacau umat-umat Nabi Muhammad tu apa? Masa tu cakap macam Thailand tu. Bahasa tak faham. Bahasa Thailand pun keluar Bahasa Siam bahasa Siam. Orang ambil benda-benda bukan. Orang kena. Yalah, betul. Ni. Orang hantar pada keluarga kita. Ni tiba-tiba dia tak tahu dia siapa. Betul. Masya Allah. So, Diri. Okay. Ada tak apa-apa yang Diri nak nasihat kepada mereka-mereka ni yang nak buat apa paranormal, kepada mereka-mereka yang minat dalam dunia hiburan, yang minat pada apa ni, seni lakonan. Ada tak apa-apa nasihat yang Diri nak sampaikan? Betul. Dia pernah dengar cerita hantu Jepun ni kubur depan pejabat ni. Memang ada tinggal tak kubur banyak kan. Dekat yang pusaka ni. Okay? Hantu Jepun. Hantu Jepun lah dikuburkan masa tak ada kepala. Masa kat Kelang. Kat Kelang kena bancung. Kan kepala dia jadikan macam kita punya penahan dekat jambatan Kelang. Pernah dengar peluang ini. Apa tadi kata tadi nasihat. Okey. Jadi nasihat dia macam ni lah. Maksudnya paranormal ni buat yang betul-betul supaya orang kata yang mengikut apa yang korang faham benda ni. Salah satunya kita ni orang agama Islam. Kita ni orang Islam kan. So bila nak cari benda-benda macam ni, buatlah sesuatu benda tu. Orang kata apa tujuan kita nak cari benda tu? Kenapa kita nak kaji benda dia? Kenapa nak kaji dunia dia? Kan? Sebab dunia kita ni pun kan, kenapa kita nak tahu sangat nak kaji dia? Nak cerita apa pasal dia? Kononnya apa? Dia boleh bagi kita apa sebagai benda baik ke? Kalau kita cari benda-benda tak elok ni kan? Mungkin nak ceroh dia kan. Tapi tak tahu pasal paranormal ni masing-masing ada macam-macam jenis kan. Macam pengalaman kan. Sebab dia ni tak bukan paranormal, dia ingin ikut budak-budak paranormal. So macam dia katalah, paranormal ni bila mencari benda ni, mungkin dah senyap tak senyap orang tak tahu, benda tu akan ada kat dia dalam, dia akan ikut dia punya confirm. Mesti akan ikutnya. Jadi nasihatnya, kalau nak cari betul-betul, pastikan keselamatan korang, pastikan gadget-gadget korang tu semua kelengkap. Korang ada, jangan main cari-cari tempat tiba-tiba kena sarang penyakit dadah, orang tetak korang, cocok, rakam, betul. Hati-hati lah. So, ada kejadian kadang-kadang tempat tu tempat markas kan, masuk orang tak beri salam, orang takut, orang kabur, risau dengan polis ke apa contoh. So hati-hati lah, kena hati-hati. Lagi rumah-rumah tinggal, rumah usang apa benda jatuh ke batu ke apa ke bawah tingkat 2, hati-hati lah. Yang kau kena betul-betul ada tim lah, tim yang cover kau punya tim tu, ada satu tim lah untuk cover kau punya keselamatan. Betul. Jangan langgar je kan, takut. Betul. Bila kawan tu pun cedera lah, ada yang mati lah. Tapi memang jarang jadi sebab apa benda ni, macam kata sekarang konten banyak. So jadi kalau ke Konoha pun banyak konten. Kan, sampai kalau kena lempang dengan apa, gula-gula mana ada. Macam-macam. Aku pun tak faham juga. Tapi dah jadi hiburan kan, nak macam mana kan. Yalah, betul. So nasihat dia kepada mereka-mereka ni yang baru nak menceburi bidang perfilman, bidang lakonan, apa nasihat dia? Kalau nasihat dia, kalau rasa kau minat dalam perfilman atau perlakonan ni, kena ambil muda-muda sekali pada bawah lah dulu kan. Cuba kalau zaman sekarang ni bukan bakat ni orang nak. Dia tengok kau punya glamour tu orang nak. Glamour dia? Dia tak bakat kau dah tak ada lah. Jadi dia bakat dia tak mana lah. So jadi orang baru ni sekarang ni atas nama rating dia, ya IG dia kan. Tapi berlaku macam kayu kan, sebab watak jahat. Bukan senang. Ingat dia di syuting walaupun berapa sempat tu ya, walaupun dia sebagai security guard syuting kat kawasan yang tajuk pun cerita yang belakang.
Ha. Tapi kau tak ada ilmu, betul-betul ilmu, kau tak ada berlakon betul-betul sebab kau nak kena menghayati watak. Menghayati watak Ha. Kau mana itu pun berapa kali take tu Tak ada, dia itu 2 je. 2 take lah. Kalau nak troli, dia datang. Ha. Kan dia ikat aku dah tahu pasal tunang kau kan. Apa nama watak kan. Sabar banyak-banyak kan. Susah nak percaya orang zaman sekarang. Kan. Ekspresi muka tu penting kan Daddy? Dia macam orang kata lah, kita muka jahat. Tak boleh buat muka jahat, kita kena senyum juga. Muka jahat kita lain kan. Maksudnya, kita kena tahu apa benda kita sampaikan tu pada ekspresi muka kita. Jangan buat muka jahat kat luar, penjahat dalam film penjahat orang pelik kan. Kalau luar penjahat, kalau dalam film penjahat. Dia kena anggapkan satu watak, karakter. So kepada anda semua, anda boleh follow anda boleh follow Daddy Rock kita ni, Daddy Rock kita ni antara yang legend lah dalam bidang filem-filem Melayu ni tahun 90-an sehingga kini lah, So kalau ada siapa-siapa nak minta khidmat nasihat atau nak belajar daripada Daddy kita ni, boleh, anda boleh follow. Boleh follow guys. Daddy dekat cuti ni, akaun Daddy pun baru kena B tu. So ikan baru. Ini akaun baru. Ini ikan baru. Baru sikit kan. Dulu banyak tapi dah kena B. Permanent kan. InsyaAllah Daddy. Sampai ke ajat kan. Orang kata Daddy dapat live kan. Itu dah rancang-rancang tapi masih tak dapat. Itulah. Benda tak ada rancang. Kalau rancang, benda tak ada rancang boleh jadi tak akan jadi. Kalau orang rancang tak jadi. Kalau dia macam tadi tengah bagi dengan bawah kan. Dia gambar gelap kan. Kalau tengok file punya ni, file lah. So dia pun tengok, banyak kat okey ni. Kalau dia nak naik, so dia dah ready. Cuma dia tak nak pakai baju je. Nak pakai soundcard ke. Betul. Nak pakai soundcard ke, tak payah pakai soundcard, dia dengar kan. Betul. Mari kita dengar. Apapun, Daddy, sampaikan salam saya pada keluarga di sana, ya. Ya, baik-baik. Pada mami kita kat sana, sampaikan salam, So, Pablo, Brother Remy okey, baik, my brother. Sama juga brother Remy. Hai Pablo. Thank you Pablo. Baik. Nah, sebagai nanti tim dia masuk ni, diorang tengok dia live. And dia tak sempat nak buat live dan jadi macam makan ubat. Dia macam penat, kantuk. Tidur. Faham. Ni dia makan ubat lah ni? Baru makan ubat. Itulah. Tu yang saya risau nak kacau Daddy lama-lama ni kan. Takut Okey. Daddy letih kan. Balik-balik Daddy, alhamdulillah. Dia balik kerja. Tak ada macam tu kan. Bila usia macam ni, bila makan ubat, dari satu jantung kau pun bagi bateri. Lepas tu Daddy ni suka nasihat orang sebab dia tak nak kau sakit macam Daddy. Pasal kira jantung bagi bateri dengan jantung yang normal. Tahu tak, jantung bagi bateri ni macam jantung palsu. Jantung support. Jadi jaga hati-hati lah kau, hargailah jantung korang. Itu laluan hidup Daddy lah kan. Dia ada kesan. Itu Betul. orang kata apa yang dia dilalui kan. Bahagian kami ni masing-masing kami pun tak tahu bagi apa dah yang laluan kami ni nanti. Ya Fai, jadi kawan-kawan banyak meninggal Fai. Belum operation lagi meninggal Fai. Terbaru, itu dia kata terbaru. Fai tahu tak fasa Niko? Aku Niko nak cerita. Tahu Niko. Sekolah Lasal. Sekolah Lasal PJ. Oh, dulu dia Lasal dia sekolah Lasal. Dia pun arwah pasal gantung. Betul yang bakar sampah menyengap tu, bakar sampah tu yang berasap tu lah. Kan? Saya nak jadi pelakon boleh ke? Jadi baru 4 bulan lepas, 4 kotak rokok. Sekarang Amila dia cuba, dia dah mengah kan, jadi cuba sekotak tu kira ambil masa lama juga habis. Kau bilang 4 kotak kan? Lagi-lagi buat live kat Allah. Jadi punca pun pasal kena pakai bateri ni pun pasal jantung, pun pasal tak cukup tidur. Hari-hari buat live. Oh, hari-hari Saya berlakon boleh ke? Boleh. Mati dunia. Mana-mana semua boleh berlakon. Yang penting kita minat je. Pemerhati dunia ni dulu dia ni reporter. Dulu dia wartawan. Sekarang ni dia apa ni? Ni pemerhati dunia ni sahabat saya ni. Sahabat saya. Dia kalau dia punya
dia punya apa ni konten dia lebih cenderung kepada politik lah. Saya nak jadi hantu. Nanti jadi hantu senang. Nak jadi hantu. Pemati. Dia pun Jadi ada tim hantu. paranormal juga ni. Pemati dunia ni, berani dia ni. Kalau watak jadi hantu ni, dia tak susah sebab dia tunggu pakai rigging, pakai kabel, wire terbang. Pelakon tu je. Lina, kau boleh pergi tengok apa ni, minta hikmat nasihat daddy kalau nak jadi pelakon, jadi hantu. Saya suka. Saya suka. Tengok dia di filem kisah paling gangster cukup lah. Macam karakter dia ditanam Sam dalam kubur. Bayangan semua malam-malam tu. Oh ya, betul. Ingat kubur mainan tu, kubur Korea kubur betul KL Gangster kan? Dekat apa ni, Taman Islam Kepong. Okey Pablo. Baik Pablo, dia berbalik tu. Dekat Taman Islam Kepong. Memang malam tu bomba semua sebab apa syuting tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling bahaya Fai, susahnya Fai. Terima kasih Len. Kau jangan buat slack je. Sebab apa, bomba dah ada, air pancuk semua nak tunjukkan hujan, hujan kan. Kau jangan slack, pelakon tu jangan. Sekarang cerita ni tak ada yang seram. Memang tak ada seram pun. Waalaikumsalam Sama sekarang Ilin. semua macam tahu lah cakap kan. Tak, cerita seram macam tak seram kan sekarang kan. Buat film pun, buat cerita pun asal-asal berkaitan tak muat je. Itulah. Itu lawak sekarang ya. Itu zombie kampung pisang. Itu bukan besar. Abang dia Mama Khalid. Betul lah. Pernah tak Didi bekerjasama dengan arwah Muhammad Khalid? Pernah Cerita Lambuana. Jadi Lambuana. Jadi orang Melayu cak kecak. Oh. Satu pula sehari datang tengok kita orang pelik-pelik macam orang asli. Sebab dia berkawan, bukannya nak berlaku, jangan berkawan, semua berkawan. Pasal dalam filem ni banyak berkawan, pengarah berkawan, producer berkawan. Jadi macam tak sangat macam payment. Janji kawan-kawan bagi peluang, kita ikut je. Ni kata pemerhati dunia zaman dukun lintah. Zaman dukun lintah itu 70s. Itu Indonesia. 70s tu. Cerita macam tu. Walaupun teknologi dia tak secanggih sekarang kan. Filem dia cukup meremangkan. Tambah-tambah cerita ni Pengabdi Setan. Pengabdi Setan, Sunda Bolong, Nyi Blorong. Kisah-kisah zaman apa ni, Suzana dulu kan. Jakar Sembong dengan Suzana. Betul sama lah. Zaman kita juga tu mati. Apa tu? Anjing. Habis tu lah anjing. Kadang-kadang dia tengok apa benda-benda yang dia nampak kan. Itu tak nampak. Sekejap Pelan-pelan. Sekejap, Puan nak tengok anjing. Beranai ikut mulut dan Islam kubur tu cerita apa entah. Itulah. Tengok, cerita-cerita Mak. Tiba-tiba ada anjing kan. Bagi saya cerita Muhammad satu seram. Betul? Ahmad Sami? Mula-mula satu tu pun seram. Masa VCD. Sekarang tak seram dah. Betul. Apa ni? Zaman kita masih remaja. Betul? Pengabdi Setan lah. Cerita Suzana lah. Sunda Bolong. Apa lagi? Banyak tu cerita-cerita Indonesia yang seram-seram. Sekarang cerita dia banyak. Gasak. Itulah. Zaman-zaman dulu kan, walaupun teknologi dia tak secanggih mana kan, tapi jalan cerita dia pun dah cukup menyeramkan. Ya, betul. Tak kisahlah walaupun filem Mat Salleh sekalipun, kalau kita tengok cerita The Evil Dead, cerita The Thing kan, tak secanggih sekarang lah kan. Tapi memang apa ni lah. Nampak anjing tu, mungkin dia nampak kucing lah, tu yang menggonggong tu. Dah profil dah halau dia dah. Mungkin nampak kucing lah tu. Dia nak kucing kan, anjing kan kucing kan. Tapi jangan terkejut tau, memang anjing makan kucing tau. Sebab ada terjadi kat kita punya ni lah, kat kampung ni lah, rumah kan, order kan. Anjing kacau kucing tu makan kucing tau. Dia makan
Vampire Cina lompat-lompat tu seram. Tu apa namanya? Ingat tak cerita tu? Itu masa tu Daddy tengok cerita tu kat mana? Kat BJ. Apa tajuk cerita tu? Yang zaman dulu memang betul. Yang dia tampar kat sini. Tampar kat dahi kan? Tanpa kertas itu. Pump kan? Lepas tu hantu Dia senyap lah. dia pandang kan? Betul tengok. Itu cerita lawak. Kita orang tengok kat BJ, Rodemi, Abu Zamir. Dekat apa program kita dulu ingat tak? Tahu. Ada bukan Cina tu. Majestic. Majestic. Itu memang seram. Kat sana memang betul. Malam-malam kan kalau pergi sana kita orang tengok wayang bukan je kena bayar pun. Belakang. Tahu tak apa. Kita orang sana kan. Ada kreatif lama kan. Ingat kan kat BJ kan dulu kan. Betul. Nakal dulu. Nak tahu cerita hantu memang kat situ. Cerita hantu banyak lah. Hantu vampire yang top dia pergi sini kan. Lepas tu dia berbau. Zaman dulu panggung wayang bukan macam sekarang dekat mall apa semua ni. Zaman dulu dia macam ada satu dewan besar. Kita punya tempat tu legend tu. Kawasan tu. Legend. Dah jadi mutiara komplek. Jadi buat cerita hantu. Jadi bukan tak nak buat cerita hantu tapi kita kena ada skrip yang betul-betul apa cerita hantu kita nak buat. Kalau hantu banyak sangat. Yang sekarang ni itulah nak buat hantu apa? Hantu minyak naik ke ataupun hantu hantu 100 ke? Taklah. Kalau itu yang tentang itu tu Daddy boleh pergi dekat Pemerhati Dunia punya live. Boleh. Hantu 100 yang kan. Itu betul je biasa hantu 100. Kisah dia pasal apa tau? Dia ni orang normal. Kan dia dah macam dia dah fikir-fikir. Aku dapat agak-agak, aku dapat EPF aku ke apa kan boleh keluar. Tiba-tiba nak 100. Semua 100 dia gantung diri. Bila gantung diri, dia jadi, dia tahu dia aku nak jadi 100. Aku nak jadi 100. Dia kan tadi. Tengok idea itu pula kan. Rencana kan. Boleh buat lawak ke. Tapi itulah jangan sentuh politik. Yalah. Jadi dengan kawan Daddy berusaha nak buat cerita gentayangan tak sempat buat gentayangan. Berdiri dengan Selmaba. Baju Gentayangan. Lepas tu Ian tu pun dah arwah Majid Sadi, director pun, Brother Daddy pun dah arwah. So cerita tu pun dah lain. Benda lain pun dah tayang lah tapi sayang tak pergi cerita tu. Tak boleh pergi ya? Tujuan masa Ian tu buat masa dekat ada museum-museum dekat Museum Negara. Hantu-hantu tu jadi Ian tu. Apa ni ada Zata. Ian dah lama dah. Tapi dia tengok cerita, malam dia tengok cerita ni. Ghost Train. Ghost Train filem Thailand kan? Korea. Oh Korea. Tapi best dia. Tapi Kian tu tak seram pula. Kan? Ni tengok Netflix ni. Tengok dekat Netflix ni. Tak tengok dekat wayang malam dekat Midtown. Oh, okey. Midtown nak main town. Ni Pemerhati Dunia kata saya ada skrip drama tajuk Pusaka Hitam. Bagus tu. Simpan skrip tu. Pusaka Hitam. Bagus tajuk tu best. Pusaka Hitam. Nanti chop supaya orang tak copyright. Sebab banyak orang dah bagi buat cerita kadang-kadang. Engkau sendiri yang tulis kan Lina? Oh ya. Kejap dia nak bakar sampah ya. Tutup muka ya. Okey. Cerita tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju ni Fred, dalam filem. terima kasih hadir Fred. Baju ni dia dipakai dalam filem Abu Sirah Rasa saja dia lah Abu Sirah Rasa. So Daddy pakai rambut wig lah ni, rambut palsu. Dia pakai key. Iki Mana pakai palsu. Tak nampak macam rambut palsu. Tak perasan. Dia macam pakai macam key tu. Daddy bawa watak orang-orang nakal lah ni. Buka YouTube, tengok ada satu video klip tu.
Tajuk dia short daripada Koze. Tu ada dia ada. Okey Brad, kita ni bersama dengan Daddy Rock kita, legend legend dalam filem Melayu. Sekitar tahun 90-an sehingga sekarang ni. Ini Daddy Brad ni sahabat kita ni, dia ni orang yang orang kata seorang pengkaji sejarah. Gitulah. Nanti boleh Brad Sejarah-sejarah di Nusantara ni kan, dia mengkaji tentang itulah. Bagus yang tu. Sebenarnya kita ni boleh buat filem. Translator Symbol and Culture. Oh, translator simbol. Baca baik Brad. Dia nak follow korang ni, korang follow balik nanti dia follow. Sebab dia tak tahu macam mana tekan masa sekarang ni. Tu korang boleh follow lah Daddy Rock kita. Boleh follow Daddy Rock kita. Nanti so Daddy akan follow back lah. Dan follow Alhamdulillah. Sebab tadi banyak yang dia tak sebab follow. Okey, dah berjumpa Brad. Apa tadi, siapa lagi? Banyak nak follow ni. Siapa nak follow? Pemaki punya. Dah. Okey, dia follow dah. Dah follow dah. Cuba tengok masing-masing. Dah follow tak? Masih Jamal. Tak apa, kita follow ni, kita berkawan. Tak ada masalah. Nak takut apa. Tak ada. Janganlah kita sombong sangat orang. Terima kasih Brad. Semoga dimurahkan rezeki. Okey, Bro Remy pun dah follow. Sekejap. Apa Abu Zamir. Sekejap. Mana tekan tak? Macam Bro Remy kita banyak pengalaman ni. Bro Remy kita ni. Abu Zamir tadi. Mana dia ni? Okey. Dia pun dah follow. Walaupun 250 follower pun dia follow. Kan? Cuba cek masih dah follow dah. Okey, ngam. Dah follow dah. Thank you. Sama Bro Remy. Sebab dia ni tak nak cakap ke apa. Sebab kadang-kadang diorang terkejut tu apa. Macam dia duduk follow aku. Kita bukan jangan cakap kita glamour. Tak ada glamour. Kita berkawan. Betul. Kawan ikhlas baru nak kawan dengan kita. Dan tu dah sebab dalam ni kita nak berkawan je. Betul. Apa tujuan kita buat TikTok ni kan? Untuk kita silaturahim sebenarnya. Ya. Dalam Titi ni satu bisnes. Untuk Titi. Tahulah TikTok kan? Betul. Kita kena faham. Kena ikut letak dia. Apa brand kita? Saya bukan simbol dia pelukis yang boleh menangkap Edison dan tempat. Saya bukan simbol. Buka. Bukan simbol. Bagus tu Brad. Yes, kita semua geng. Betul tu Mas Surah. Dia apa ni, ada kelebihan di dekat situ lah ni Daddy. Ya. Brad ni. Dia macam ni. Saka dengan leluhur, setiap manusia ada leluhur dan dia pun ada saka. Tapi berbeza. Leluhur ni dia kadang-kadang dia simpan kita ni sebelum naik zaman. So leluhur tu akan menjadi benteng kita. Kalau saka pula pembawaan kita. Betul. Dengan kita. So, okay Daddy? Okay. Nanti, okay. InsyaAllah nanti di masa yang lain kita akan berjumpa lagi. Okay. Terima kasih. Sebab saya nak teruskan bercerita. Apa pun saya nak ucap terima kasih pada Daddy kerana sudi naik ke kota, berkongsi pengalaman, pengalaman dalam pengalaman seram, pengalaman sewaktu syuting filem. Masya-Allah, mahal tu. Itu mahal tu pengalaman tu Daddy. Kita kongsi benda baik, benda yang benar. Betul. Walaupun kita nak cakapkan benda tu satu mustahil lah. Kalau kita nak cakap benda ni tak ada, memang ada. Betul. So dia pun ucapkan terima kasih kepada Fai pasal jemput dia naik kotak. Terima kasih kembali. Tak ada plan. Dia kalau plan selalu. Betul, tak ada plan Kalau plan memang susah nak jadi. Sekarang kita nak dengar Fai cerita. So guys, kita dengar
Habis itu sama kita. Okey, apa ni, saya doakan semoga Daddy dikurniakan kesihatan tubuh badan, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan Daddy dan keluarga dunia dan akhirat. Allahumma amin. Tu berbalik pada semua yang berdoa pada Daddy juga. Okay? Allahumma amin. Kita jumpa lagi Daddy. Baik, Okay. sama. Terima kasih kan semua. Mana dah Baik, boleh baik. ni, dia boleh back. Okay? Okay, saya goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.